Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Madani meneruskan program sumbangan asas rahmah SARA bulanan bagi tahun 2026 dengan peruntukan sebanyak RM8 bilion berbanding RM5 bilion pada tahun lepas. Penyaluran SARA bulanan ini yang bermula pada 9 Januari 2026 bakal memanfaatkan lebih 8.1 juta penerima. Kerajaan Madani juga komited meneruskan bantuan SARA untuk semua sebanyak RM100 secara one-off. Bantuan ini akan disalurkan pada 9 Februari 2026 melibatkan 22 juta penerima warga negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas. Kerajaan Madani akan terus konsisten dalam memastikan kebajikan rakyat sentiasa diutamakan. Sekian, terima kasih.